Ha. Talua kita masuk ke sana. Sik. Ha. Ini nak ramai dah. Oi, kuda aku lah biasa dia no. Pernah lo kerja restoran dulu dah. Jadi sana untuk syuting nan kali ini ko sana kita pai membuat mie ke tengah ladang udang peladang sana ya. Jadi sekitar 3 hari petang ko mimin lah berjanji jo beliau dan mudah-mudahan beliau ada di ladangnya beko ke sana ya. Nah, seperti biasa sana ya tidak berpanjang-panjang kata muka di mas sana kita langsung saja pai ke ladang beliau tu. Okey sana lanjut. Okey sana, mimin ala tibuh di tengah ladang sana ya. Dan mudah-mudahan udan yang punya ladang ko sana ada di ladang sana ya. Kita ala berjanji jo beliau sekitar 3 hari yang lewat sana ya. Mimin kepai kamari mudah-mudahan udah tu ada di ladang sana ya. Kok cuaca kurang mendukung lagi ni sana ya. Agak rinai-rinai ya. Mudah-mudahan lai dak lambek ko sana. Maksud mimin mudah-mudahan lai dak labek ko sana ya. Ko sana. Ko kacang tanah. Mungkin udah ko menanam kacang tanah sana ya. Mudah-mudahan ada beliau. Tu beliau mungkin nak sana. Yuk kita langsung saja. Tuh. Dah. Alhamdulillah ada sana. Assalamualaikum dah. Hujan hari dah orang ti dah. Khabar dah. Sesuai janji yak petang dah. Lah 3 hari baru tepati janji yak kamari dah. Kau sedang mangga dah? Wah, sedang siang-siang. Siang kacang ya. Yo. Yo. Kacang tanah nak. Yo, kacang tanah dah. Le jadi wak ni petang dah. Lai dah. Le dak sibuk dah ni dah. Lai dah. Mau bui mi dak. Yo. Aku langsung sewa bah dah langsung sewa mau bui mi lah. Jadi. Lah. Di mana lokasi cak dah? Sekolah lokasi cak. Di mana? Sekolah ya. Oh, sekolah nak. Yo. Ayo lo kumpul kayu lo nak kayu. Kumpul kayu lo. Kayu labek jan sekolah tadi ke? Labek kalau basah tu. Kau lari nak. Kayu sekolah. Yo. Oh, sudah mah hujan kau makan mi lah mak dah. Ayo wak cairi lah kayu lo nak. Lah. Di kumpul kayu lo nak. Iya, kumpul kayu lo. Kumpul kayu lo. Ya. Di bek mi agak lama ke tak? Ya. Bola ada tunggu lah siap tadi ya. Oh, tinggal masak kat Yona nak. Ya. Lah barau mua kacang goreng ko Ada sebulan lebih lah. Sebulan lebih ya. Nyo kacang tanah nak. Kalau bahasa Indonesia kacang tanah. Kacang tanah nak ya. Bahasa Indonesia nak ada. Oh, kalau bahasa Indonesia kacang apa namanya? Kacang abu. Kacang abu ya. Jadi sana kalau bahasa Minang kacang tanah, kalau bahasa Indonesia kacang abu. Mantap. Ya. Jadi lah barang umurnya kacangnya? Sebulan lebih ya. Udah ala bini ya? Alu lah. Aku cari jodoh ya. Alu lah bini lah sana cari jodoh ya. Yo.
Jadi mie abui ke buik kini atau mie goreng dah? Kini mie abui. Mie abui ya? Iya. Mie abui sana. Mie abui. Liu peralatan datang. Iya, kau peralatan. Congkek mie dah. Aku mie. Kau mie. Tu. Aku nemu aku kacang apung. Oh, pelamak. Apa-apa saja bahannya dah. Aku bahan aku. Tu bahannya. Congkek bahan dah. Aku bahan. Oh, talu ada talu ciek ya. Tu dalam talu dah. Oh, aku bawang. Bawang. Iya, bawang merah. Oh, bawang merah nak. Jadi kepada Dusanak dan sedang menonton gua bilo terakhir makan begadang lah dah. Kok makan lah dia pun mendek kami gua di ladang ah. Di ladang. Atu alo mau mairis atau apa bahasa? Kalau koyo miris. Mairis ah. Miris bahasa Minangnya. Mengarik-ngarik bahasa Indonesia nak. Bagai-bagai sih nemu. Kalau miris kayak nemu dah. Iya. Tidak mandangi kau di bawang dah. Nak idak. Tak ya. Ada no mato gitu bah. Iya. Umur apa dah? Kalau umur dia tahu dah sakit ada dah 20 kini ya. Kalau dah sikit-sikit berat dah? Dah sakit 2 empek. 2 empek lah dah sikit-sikit. Alah. TikTok dah TikTok. Alai. Apa mau TikTok dah? Oh, amai-amai ah. Amai. Yo. Nama pak orang dah bawa step. Dibantu di follow sana TikTok udah aku sana amai. Iya dah lambek kerajo step ah. Biasa lah tu mah wak bujang. Iya. Kalau nak gadi capek nak. Itulah. Oh kawak abui le dah. Iya kabur ya. Abui le. Sana kau mulai mabui ya. Minyak kau dah ada ya. Minyak ada dah minyak. Dah ada deh. Tak ada minyak dah. Air ada dah air. Air Jadi sana ada minyak lah sana. Apa sana masukkan air tu abui tak? Iya. Betul tak. Tapi kalau di ladang kau Apa lapik sila itu? pun dapat saya lama nak. Alah ngek na ye dah. Ngek na ye lah. Tak perlu pakai minyak. Bawang dan bayi tadi masuk lah dak. Tunggu angin ye lah dak. Masuk dulu dak. Oh masuk saya. Ya masuk dulu. Talu tu bagoreng kau tahu dah. Masuk sila dulu nah. Masuk saya lantai nak. Awak tanpa minyak ya. Iya. Ini suasana gua dan mapu aku ada. Suasana makan di ladang gua. Oh, pemasukan mie dah. Iya. Oh, sana dimasukkan mie le sana. Sebenarnya suasananya gua yang kau buat lama mie berkau nak sana. Dah talu dia dah. Talu lah tokok talu dah. Kok dulu dak. Yo. Tapi lah. Kok talu dah. Wah, talu dah sana. Kok talu dah. Coba bismillah dah. Sedangkan dulu pak. Sedangkan dah. Talu kita masukkan sana. Sik. Ini lambek dah. Oi, kuda aku lah biasa deh no. Pernah lo kerja restoran dulu dah. Ada 4 talu sana. Tu sana. Lah masuk talu sana, lah baranang talu dalam kuali. Masukkan mie le dah ya. Okey sana, masukkan mie le. Tu sana. Oi. Masak apa? Kau yang bercakap rasa kau nak? Iya. Bercakap rasa kau. Pemasaknya lah masukkan dah. Semua masak dah. Iya. Ya, semua masak dah. Lepas masukkan pemasak sana. Kita lembek di sana. Kurangnya pemasak dulu nak. Biasalah manusia bersifat pelupa. Kilaf bahasa Indonesia ya. Iya. Sana. Kau santai le masak ni sana makan mie le Woi.
Lah masak sana. Mengkiat bisa tak? Hujan bertambah labik sana. Oi baba ayo lah perjuangan sana. Oi dingin-dingin awak makan mie tak? Iya. Ya. Oi. Oh. Sana, masak sana. Lah tak kuat tak gaya tak? Nah. Oh di bawah tam pisang nak makan cak. Salah. Ya. Lah. Oi, sana makan lah sana. Man taduan cak situ. Hui. Lah. Kalau sana cuaca tak mengizinkan lah sana. Kau tadu mah. Ha. Kalau tak apa. Makan nak lah dah. Yo, makan nak lah bang. Oh hari hujan. Oh jadi pondok lu mabek di ladang dah le kah? Ya, ada.